Okay bang kita sekarang nak pasang bearing yang barrel ni. Okey, cara dia bang Sekarang ni kalau kita nak masukkan macam ni, kita tak boleh ketuk keliling ni. Itu yang bearing ni akan jam. Ramai yang komplain bearing ni jam tak boleh bergerak sebab cara dia tu, teknik dia tu. Okey, teknik yang sesuai. Okey, dia tapak T macam ni. Okey, kita keluarkan dulu yang lama ni. Bila kita keluarkan, kita masuk yang bearing barrel ni, kita masukkan macam ni. Okey, cara dia macam mana kita nak pump ni masuk ke dalam, ke bawah. Ramai yang ketuk kat luar ni, itu yang dia jadi kemek dan tak bergerak bearing ni. Okey, abang ambil balik yang mana yang bawah dia tadi tu. Okey, abang masukkan. Ni yang belah bawah tau, tapak T. Abang letak, nanti dia ngam-ngam kat celah-celah ni. Kita nak pump yang belah dalam ni. Yang dalam ni. Kita bukan pump kat luar ni, kita ambil pump yang dalam. So kita masukkan yang belah tapak T yang bawah ni. Okey, dia akan kena. Ni akan kena dekat dalam ni. So cara dia, pergi dekat mana-mana pump ke, siapa yang tak ada pump tu boleh lah dia pakai alternatif lain. Okay. Lepas tu kita cari yang lama-lama je ni. Ni jangan buang, ni kita boleh pakai. Okey, letak dia. Make sure dia kena kat tengah-tengah ni lah. Nanti kita nak dia free play. Okay. Macam kami custom dia benda ni. Pok lama ni kami custom. Kita masukkan. Dia tengok, dia tinggi kan. So kita keluar sikit. Keluar keping. Kita tengok. Kemudian kita kurangkan satu. So macam ni awak pump sampai dia rapat kat bawah. Okey. Nampak dia turun sampai dia dah tak boleh pump. So awak ambil satu pisau macam ni, awak try letak bawah dia. Okey, tengok dia boleh bergerak, dia free play, nampak? Kalau awak tengok betul-betul dekat bawah ni pun dia dah betul-betul dia dah rapat dekat tapak T ni. So selamat bearing ni daripada kemek, nampak? Belah bawah je yang penting. Okey, ini tutorial daripada saya, Lanun Darat. Okey bang, terima. Alright.